Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan 2 bagi pentasaran berterusan kursus EDUP 3093. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan. Antaranya, termasuklah saya, Angeline Chai Nyuk Jan, dan 2 orang rakan saya, iaitu Tai En Chi dan Tang Elayan Tan Shan Yi. Jadi, ini merupakan soalan tugasan pentasaran berterusan kami. Dalam pembentangan kami pada hari ini. Dalam pembentangan ini, kami akan menilai falsafah pendidikan kebangsaan yang digunakan di Malaysia dan juga falsafah pendidikan Singapura daripada beberapa aspek. Antaranya termasuklah aspek pendekatan pedagogi, aspek nilai-nilai pendidikan, aspek kurikulum dan selain daripada itu, tidak lupa juga kami untuk membentangkan tentang kesan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan Singapura terhadap sistem pendidikan negara. Jadi sekarang, marilah kita melihat bersama-sama terhadap perbandingan antara falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK di Malaysia dan juga falsafah pendidikan Singapura yang digunakan oleh negara Singapura. Seterusnya, saya akan menerangkan persamaan antara FPK Malaysia dan juga falsafah pendidikan Singapura. Pertamanya, bagi aspek penekanan terhadap nilai dan akhlak, kedua-dua falsafah dan sistem pendidikan ini menekankan kepentingan pendidikan nilai, moral dan pembentukan karakter pelajar. Malaysia melalui FPK dan Singapura melalui CCE sama-sama berusaha untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran, tetapi juga mempunyai jati diri, integriti dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat serta negara. Sebagai contoh, kedua-dua negara melaksanakan pendidikan sivik dan nilai moral di sekolah bagi membentuk pelajar yang beretika dan juga berdisiplin. Seterusnya, bagi aspek perkembangan holistik, kedua-dua falsafah pendidikan ini menekankan perkembangan holistik pelajar untuk mengoptimumkan potensi pelajar secara menyeluruh. Pelajar digalakkan untuk mengembangkan bakat, minat dan kemahiran hidup melalui pelbagai pengalaman pembelajaran. Contohnya, pelajar digalakkan menyertai aktiviti kurikulum dan projek komuniti yang membantu mereka membina kemahiran sosial dan kepimpinan. Akhir sekali, bagi aspek penekanan terhadap pembelajaran sepanjang hayat, kedua-dua falsafah ini menekankan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Pendekatan ini melahirkan individu yang berdaya saing dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global. Sebagai huraian, kedua-dua sistem pendidikan menyediakan peluang latihan dan pembangunan profesional berterusan agar pelajar dan guru terus relevan dengan keperluan masa depan. Sekarang saya akan menerangkan perbezaan falsafah pendidikan kebangsaan dengan sistem pendidikan Singapura dari aspek pendekatan pedagogi. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan ialah usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Di Malaysia, pendekatan pedagogi berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan ini menekankan pembangunan dari aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Falsafah ini juga menggalakkan pendekatan pedagogi yang lebih holistik dan seimbang dalam membentuk insan seutuhnya. Tambahan pula, falsafah ini juga berteraskan nilai murni dengan memberikan penekanan kepada keseimbangan antara ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga akhlak. Walaupun falsafah ini tidak menyebut secara spesifik tentang pendekatan tertentu, tetapi ia menjadi panduan kepada guru untuk mengamalkan pembelajaran berpusatkan murid.
Seterusnya, falsafah kurikulum Singapura pula menekankan bahawa pendidikan holistik berasaskan nilai, kesejahteraan emosi dan juga pembangunan sosial. Dan ia juga percaya bahawa setiap murid mahu dan mampu belajar, maka pengalaman pembelajaran direka mengikut keperluan mereka. Di samping itu, falsafah kurikulum Singapura juga menekankan bahawa pembelajaran berkesan berlaku dalam persekitaran yang selamat dan menyokong dengan penerapan kemahiran abad ke-21. Seterusnya, teknologi dan komuniti luar juga dimanfaatkan bagi memberdayakan pembelajaran. Sebagai contoh, melalui projek komuniti dan penggunaan digital tools, murid dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran secara praktikal dan relevan dengan kehidupan seharian. Yang terakhir adalah pentafsiran juga digunakan untuk menambah baik pembelajaran, bukan hanya untuk menilai pencapaian. Penekanan diberikan kepada maklum balas berasaskan prestasi yang seterusnya membantu guru memperbaiki strategi pengajaran dan meningkatkan penlibatan serta pencapaian murid dalam kelas. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan kedua-dua falsafah dan sistem pendidikan ini dari kaedah pembelajaran aktif. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan, pendekatan pedagogi di Malaysia yang berbasiskan falsafah pendidikan kebangsaan ini menekankan pembelajaran aktif berasaskan nilai, pengalaman harian dan juga aktiviti sosial. Walaupun aktiviti seperti perbincangan kumpulan, simulasi dan permainan dijalankan, tetapi fokus utamanya ialah pembangunan sosial dan keseimbangan insan secara holistik, bukan pembelajaran berasaskan projek atau inkuari yang mendalam. Sistem pendidikan Singapura pula menekankan pembelajaran aktif dan konstruktif melalui prinsip Teach Less, Learn More, iaitu TLLM. Pendekatan ini menggalakkan pelajar berfikir secara reflektif, kolaboratif dan juga kreatif bagi membina kemahiran abad ke-21. Idea utamanya ialah mengurangkan masa pengajaran dan liputan kandungan yang berlebihan supaya murid dapat terlibat dalam pembelajaran yang mendalam, berfikir secara kritikal serta mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar. Pendekatan ini mencabar kaedah tradisional yang menumpukan kepada hafalan dan peperiksaan berstandard, sebaliknya menekankan pemahaman dan kreativiti yang tulen. Ini adalah bukti untuk kaedah pembelajaran aktif bagi Singapura Kurikulum Filosofi, iaitu TLLM. TLLM ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura pada tahun 2004 sebagai sebahagian daripada usaha reformasi pendidikan negara tersebut untuk melahirkan pelajar sepanjang hayat dan juga warga negara global. Maklumat utama reformasi ini ialah mengubah amalan pengajaran guru agar lebih menumpukan kepada pembangunan holistik belajar. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan peranan guru bagi kedua-dua falsafah dan sistem pendidikan. Berdasarkan semangat falsafah pendidikan kebangsaan, guru berperanan sebagai pembimbing dan juga pemudacara iaitu facilitator yang membantu murid membina potensi diri secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tetapi mencipta suasana pembelajaran yang menyeronokkan, bernilai dan kontekstual, sekaligus membimbing murid mengaplikasikan nilai dan kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan harian. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia, pada tahun 2012, guru dianggap pembimbing moral dan intelektual yang menanam nilai murni serta membantu murid mencapai keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Dalam sistem pendidikan Singapura pula, guru dilihat sebagai pereka bentuk pengalaman pembelajaran, iaitu designer of learning experiences. Pendekatan ini juga menekankan peranan guru dalam merancang, memudacara dan menilai pengalaman pembelajaran supaya ia lebih bermakna
relevan dan sesuai dengan keperluan pelajar, dengan mengambil kira minat, kemampuan dan tahap perkembangan setiap murid. Guru juga menggalakkan pembelajaran aktif dan kolaboratif untuk membina kemahiran abad ke-21 secara holistik. Menurut Ministry of Education pada tahun 2023, guru diberi autonomi profesional untuk merancang pengalaman pembelajaran berasaskan minat dan keperluan murid. Falsafah kurikulum Singapura ini menegaskan bahawa we focus on children's learning needs when designing learning experiences. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah kurikulum Singapura dari aspek penggunaan teknologi. Bagi FPK, penggunaan teknologi adalah digalakkan sejajar dengan aspirasi pembelajaran abad ke-21 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dari 2013 hingga 2025. Tetapi, tahap pelaksanaannya amat bergantung kepada kemudahan sekolah, latihan guru dan sokongan infrastruktur. Penggunaan ICT masih bersifat sokongan kepada PDPC yang tradisional. Oleh itu, pelaburan berterusan dalam latihan guru dan penyediaan peralatan moden amat penting untuk memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 dan Sarah Alia dan Nur Hafizah pada tahun 2021, integrasi ICT masih disarankan melalui anjakan ke-5 dan ke-7 PPPM untuk melahirkan generasi yang celik teknologi serta berdaya tahan dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Bagi falsafah kurikulum Singapura pula, teknologi merupakan teras utama pendidikan abad ke-21 yang digunakan secara menyeluruh melalui inisiatif seperti Smart Nation dan EdTech Master Plan yang mengintegrasikan pembelajaran digital, AI dan sumber komuniti. Penggunaan teknologi ini membolehkan guru menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, personalisasi dan relevan dengan konteks dunia sebenar. Berdasarkan Ministry of Education Singapore pada tahun 2020, EdTech Master Plan 4 menekankan penggunaan teknologi untuk pembelajaran peribadi dan kolaboratif, membina pelajar yang berdikari dan berdaya saing secara global. Sekarang, aspek pendekatan pedagogi yang saya ingin menerangkan ialah pentafsiran dan penilaian. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan, pentafsiran formatif digunakan untuk menilai perkembangan murid secara menyeluruh, merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013, pentafsiran bukan hanya menilai pencapaian akademik, tetapi juga membantu guru mengenal pasti potensi dan keperluan murid bagi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, pendekatan ini sejajar dengan FPK yang menekankan pembangunan insan yang seimbang dan juga holistik. Manakala di Singapura, pendekatan pentafsiran lebih menumpukan kepada konsep Assessment for Learning (AFL), iaitu penilaian digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembelajaran, bukan sekadar digunakan untuk mengukur hasil. Menurut Ministry of Education Singapore pada tahun 2020, guru menggunakan maklum balas berterusan untuk menyesuaikan strategi pengajaran agar murid dapat belajar secara reflektif dan berfikir kritikal. Seterusnya, ini merupakan bukti pendekatan pedagogi yang digunakan dalam sistem pendidikan Singapura. Dalam sistem pendidikan Singapura, pentafsiran merupakan sebahagian penting daripada amalan pedagogi yang menyokong pembelajaran aktif dan juga reflektif. Pendekatan ini berasaskan falsafah Assessment for Learning, di mana penilaian bukan sekadar alat mengukur pencapaian, tetapi digunakan secara strategik untuk menyokong, memantau dan memperbaiki proses pembelajaran murid. Guru di Singapura menggunakan pelbagai bentuk pentafsiran formatif seperti maklum balas lisan dan bertulis yang membina, rubrik pembelajaran yang jelas, penilaian kendiri dan rakan sebaya, dan juga pemerhatian berterusan terhadap perkembangan murid.
Seterusnya, saya akan membincangkan tentang perbezaan antara falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia dengan falsafah di Singapura dari aspek kurikulum. Falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FPK menjadi teras kepada kurikulum pendidikan di Malaysia bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi, ini adalah penting untuk kita fahami bahawa FPK bukan sekadar menekankan pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga mendukung konsep kurikulum bersepadu yang menggabungkan akademik dengan aktiviti ko-kurikulum dan pendidikan moral, di mana kurikulum ini menekankan penyerapan nilai murni dalam jiwa murid. Jadi, dekat sini kita boleh lihat contoh-contoh kurikulum yang disusun di bawah FPK di Malaysia. Contohnya, kurikulum standard sekolah rendah yang atau dikenali sebagai KSSR telah menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid tahun 1 hingga tahun 6. Manakala untuk kurikulum standard sekolah menengah atau dikenali sebagai KSSM, ia telah memberi peluang kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk membina kemahiran asas mereka dan supaya mereka mampu berdaya saing dan menyelesaikan diri dalam dunia yang semakin pesat pada masa depan. Kurikulum seperti ini disusun untuk membentuk insan berilmu, berakhlak mulia serta bertanggungjawab. Pendekatan ini juga selaras dengan maklumat nasional untuk melahirkan warga negara yang seimbang dan juga harmoni. Seterusnya, kita akan lihat lebih lanjut kepada falsafah pendidikan negara Singapura. Di sini, saya telah senaraikan beberapa ciri yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara Singapura. Yang pertama sekali adalah falsafah ini menekankan pendidikan holistik kanak-kanak supaya mereka lebih bersedia untuk menyelesaikan diri pada masa hadapan. Seterusnya, negara Singapura juga percaya bahawa setiap murid boleh belajar dan mempunyai potensi tersendiri. Jadi, kerajaan negara Singapura akan berusaha untuk membantu setiap kanak-kanak untuk mencapai potensi penuh mereka secara optimum. Seterusnya, persekitaran pembelajaran yang selamat, penyayang dan menyokong perkembangan kanak-kanak juga diutamakan. Kurikulum negara Singapura direka untuk membangunkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal, komunikasi dan juga kerjasama supaya kanak-kanak boleh berkembang dengan lebih seimbang dan cemerlang. Nilai dan pendidikan karakter juga menjadi teras kepada semua mata pelajaran di falsafah pendidikan negara Singapura. Akhir sekali, pentaksiran juga digunakan untuk membantu pembelajaran, bukan sekadar menilai pencapaian akademik kanak-kanak sahaja. Hal ini penting untuk membantu guru menilai sejauh mana tahap penguasaan kanak-kanak dan menyelesaikan pendekatan pedagogi berdasarkan tahap perkembangan dan juga minat kanak-kanak yang berbeza. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang perbezaan rangka kurikulum antara FPK dengan Singapore Curriculum Philosophy. Perbezaan yang paling ketara dalam FPK ialah yang lebih menekankan pembangunan menyeluruh dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kurikulum dalam FPK juga memberi perhatian kepada akademik, sosial dan ko-kurikulum bagi melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Manakala bagi Singapore Curriculum Philosophy yang lebih menarik dan istimewa kerana yang menggabungkan kurikulum filosofi dengan national education untuk memupuk semangat kekitaan dan jati diri kebangsaan. Di dalam national education ini, rakyat Singapura boleh memahami sejarah negara mereka dan juga membina perpaduan nasional antara rakyat Singapura. Singapore Curriculum Philosophy ini
menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk kanak-kanak berdasarkan tahap umur mereka. Yang pertama sekali, MOE Kindergarten atau dikenali sebagai MK telah menyediakan pengalaman pendidikan prasekolah yang berkualiti kepada warga negara Singapura dan penduduk tetap iaitu PR yang berumur 4 hingga 6 tahun. Dalam pendidikan awal kanak-kanak ini yang memupuk keyakinan, nilai, kemahiran sosial dan emosi, bahasa, literasi dan juga numerasi kanak-kanak. Setiap kelas dalam MK ini terdiri daripada 20 orang dan dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil untuk aktiviti tertentu, sama ada aktiviti individu, berpasangan ataupun berkumpulan. Seterusnya, MOE Kindergarten ini juga menggalakkan pembelajaran anak bersama keluarga untuk menjalinkan hubungan yang lebih rapat dan juga kukuh antara keluarga dan juga kanak-kanak. Selanjutnya, kurikulum di Singapura juga menyediakan pendidikan di sekolah rendah atau dikenali sebagai primary school untuk kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan belajar dari darjah 1 hingga darjah 6. Pendidikan di sekolah rendah ini telah menyediakan kanak-kanak dengan peluang pembelajaran yang mengiktiraf kekuatan mereka dan menyembangkan potensi penuh mereka. Program yang ditawarkan di sekolah rendah ini ialah kerja projek, aktiviti core kurikulum dan juga program pembelajaran aktif. Dekat sini kita boleh lihat ada mata pelajaran yang disenaraikan di sini merupakan subjek yang perlu dipelajari oleh murid seperti bahasa Inggeris dan juga sains. Di sini kita juga boleh lihat ada subjek Mother Tongue Language atau dikenali sebagai MTL, di mana kanak-kanak perlu memilih salah satu bahasa seperti Chinese, Malay, Tamil sebagai bahasa kedua mereka. Sijil yang ditawarkan di pendidikan sekolah rendah ini ialah Primary School Leaving Examination atau dikenali sebagai PSLE apabila kanak-kanak tamat darjah 6. Seterusnya, kurikulum di Singapura juga mementingkan lower secondary untuk kanak-kanak. Di sini, kurikulum Singapura akan membuat pertimbangan tentang keperluan dan kemampuan kanak-kanak yang berbeza supaya guru mampu mengadaptasikan pendekatan yang sesuai dengan mereka. Jadi, pelajar akan dikumpul dalam kelas yang berbeza berdasarkan tahap perkembangan mereka untuk setiap mata pelajaran. Seterusnya, sama dengan sekolah rendah, kurikulum Singapura juga membahagikan murid di upper secondary kepada kumpulan yang berbeza berdasarkan minat dan tahap kemampuan mereka. Hal ini penting untuk meningkatkan fleksibiliti pembelajaran bagi setiap mata pelajaran yang ditawarkan kepada murid. Dalam upper secondary ini, mata pelajaran yang wajib diambil oleh murid ialah bahasa Inggeris, MTL, dan humanities yang merangkumi geografi, sejarah dan juga bahasa Inggeris dalam sastera, matematik dan juga sains. Elective subjek dalam upper secondary ini merangkumi matematik tambahan, seni dan juga reka bentuk dan teknologi. Sekolah akan membimbing murid untuk memilih dan mengenal pasti kebolehan dan kekuatan mereka berdasarkan kemajuan dan keperluan pelajar. Dari segi fleksibiliti dan penyesuaian kurikulum, FPK di Malaysia lebih menekankan potensi individu seimbang dan menyesuaikan kurikulum dan PDP berdasarkan konteks murid dan masyarakat. Buktinya, kajian oleh Amini et al. Pada tahun 2024 yang membuktikan bahawa selepas pandemik COVID-19, sistem pendidikan Malaysia telah melalui pelbagai pembaharuan dan penyelesaian kurikulum seperti pembelajaran hybrid atau dikenali sebagai blended learning bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid di atas talian. Namun, pelaksanaan kurikulum melalui KSSR ataupun KSSM
masih berpandukan standard kebangsaan yang ketat. Hal ini telah menjadikan tahap fleksibiliti kurikulum di Malaysia lebih terhad. Sebaliknya, Singapura menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif berbanding dengan FPK di Malaysia. Singapura Kurikulum Filosofi mempercayai setiap murid boleh belajar dan mencapai potensi masing-masing. Pengajaran dan pengalaman pembelajaran di kurikulum Singapura juga disesuaikan dengan keperluan dan tahap perkembangan murid. Melalui program Full Subject Based banding FS atau dikenali sebagai FSBB, pelajar boleh memilih subjek mengikut minat dan keupayaan masing-masing. Sekolah juga diberikan autonomi profesional untuk mereka bentuk pengalaman pembelajaran dan menggunakan pendekatan pedagogi yang lebih sesuai dengan konteks pelajar. Hal ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan Singapura lebih berpusatkan murid dan berorientasikan keperluan individu. Seterusnya, kita akan lihat kepada perbezaan penekanan nilai dan karakter antara FPK Malaysia dengan Singapura Kurikulum Filosofi. Bagi FPK di Malaysia, nilai moral dan kerohanian, kepercayaan kepada Tuhan, akhlak mulia dan juga tanggungjawab sosial merupakan asas kepada falsafah FPK dan juga sebagai sebahagian daripada kurikulum dan core kurikulum. Nilai ini diterapkan melalui mata pelajaran seperti pendidikan Islam dan juga pendidikan moral yang membina akhlak dan jati diri pelajar yang kokoh. Manakala di Singapura, nilai diterapkan melalui karakter dan citizenship education atau dikenali sebagai CCE yang menekankan good character, resilience and social emotion well-being, future readiness dan juga active citizenship. Saya akan menerangkan hasil pembelajaran ini satu demi satu. Bagi yang pertama, good character yang menerapkan moral yang kukuh dan juga kefahaman jelas tentang membezakan apa yang benar dan juga salah kepada kanak-kanak supaya mereka boleh mempertimbangkan dengan bijak dan rasional. Bagi yang kedua, resilience and social emotional well-being. Hasil pembelajaran ini adalah kanak-kanak dapat membina hubungan yang baik sama ada dengan rakan sebaya dan juga ahli keluarga dan juga berasa syukur dengan apa yang dimiliki. Yang ketiga adalah future readiness. Murid akan mengetahui tujuan hidup dengan jelas dan mampu menghadapi cabaran. Yang terakhir ialah active citizen, di mana kanak-kanak mempunyai jati diri negara yang kukuh dan juga mampu dan berusaha untuk memperbaikikan kehidupan orang dan juga berusaha untuk membangunkan negara Singapura. Idea utama dalam model karakter dan citizenship education ini ialah identiti, hubungan dan juga pilihan. Untuk identiti, kanak-kanak mampu mengenal diri dan juga nilai diri sendiri. Hubungan, kanak-kanak mampu membina hubungan yang positif dengan orang lain dan juga meningkatkan interaksi sosial. Untuk pilihan, kanak-kanak mampu berfikir secara rasional dan juga membuat keputusan yang bertanggungjawab dan beretika. Akhir sekali, dalam konteks persekitaran pembelajaran, kedua-dua negara iaitu Malaysia dan juga Singapura menggalakkan suasana yang positif dan selamat untuk menyokong perkembangan kanak-kanak. Namun, pendekatan Malaysia lebih menekankan interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif bagi memupuk perpaduan masyarakat majmuk dan melahirkan generasi muda yang lebih menyeluruh dan berkeyakinan dalam menghadapi cabaran pada masa hadapan. Selain itu, kepelbagaian bahan bantu mengajar atau dikenali sebagai BBM dan alat teknologi juga digunakan dalam proses PDP untuk merangsang
pembelajaran aktif kanak-kanak. Sementara itu, di Singapura, persekitaran pembelajaran direka bentuk supaya lebih inovatif dan berasaskan teknologi. Falsafah Singapura berpendapat bahawa pembelajaran berlaku dalam suasana yang selamat dan menyokong dapat mewujudkan hubungan positif antara guru dan murid. Pembelajaran individu dan juga kolaboratif juga mengajar kanak-kanak untuk bertimbang sebelum bertindak dan mengambil risiko secara bertanggungjawab dan beretika. Mereka juga mampu belajar daripada kesilapan dan rakan sebaya. Yang akhir sekali, kanak-kanak juga dapat belajar empati dan saling menghormati pandangan orang lain. Jadi sekarang kita akan meneruskan pembentangan ini serta melihat kepada aspek nilai-nilai pendidikan dengan mengambil perbandingan antara falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang digunakan di negara ini serta Singapore Curriculum Philosophy yang digunakan oleh negara jiran kita iaitu Singapura. Menurut Prota Rasmi Kementerian Pendidikan, falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dirumuskan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi ataupun dari aspek yang terkandung dalam konsep Jerris, iaitu berdasarkan R iaitu rohani yang terkandung dalamnya. Rohani ini merujuk kepada kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang aspek nilai-nilai pendidikan dari dalam membuat perbandingan antara falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dan juga Singapore Curriculum Philosophy yang digunakan oleh Singapura. Jadi, falsafah pendidikan kebangsaan ini dia menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan seimbang dari segi Jerris. Jerris ini dia merujuk kepada jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Nilai pendidikan berpaksikan kepada kepercayaan kepada Tuhan, membentuk insan yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan juga bertanggungjawab serta mampu menyumbang kepada keharmonian diri, masyarakat serta negara. Jadi dalam falsafah pendidikan kebangsaan, nilai keagamaan dan nilai kepercayaan kepada Tuhan amat ditekankan. Nilai ini menjadi sebagai nilai utama ataupun menjadi asas kepada pembentukan etika, moral dan jati diri dalam kalangan para pelajar. Nilai ini penting untuk memastikan para pelajar ini tidak melakukan sesuatu kejahatan ataupun melakukan sesuatu di luar batasan moral. Terdapat beberapa nilai utama telah ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, nilai-nilai ini adalah untuk membentuk jati diri kebangsaan yang berteraskan moral, spiritual dan juga sosial untuk melahirkan insan yang holistik. Insan yang holistik ini sangat penting bagi sesebuah negara. Dengan adanya insan yang holistik, negara kita barulah dapat kekal maju dan menuju ke arah kegemilangan serta mampu berdaya saing di peringkat global ataupun di peringkat antarabangsa. Seterusnya, marilah kita lihat kepada Singapore Curriculum Philosophy. Singapore Curriculum Philosophy ini dia merupakan satu kesinambungan dan juga penerapan langsung daripada falsafah pendidikan Singapura. Falsafah ini dia menekankan pembinaan watak dalam kalangan para pelajar. 21st Century Competencies juga digunakan untuk membentuk para pelajar bersedia menghadapi dunia yang semakin mencabar pada hari ini. Dalam kerangka ini, terkandung core value ataupun kita kenali sebagai nilai teras yang menjadikan sebagai asas kepada watak dan kepribadian pelajar, diikuti oleh kompetensi sosial emosi dan juga kompetensi inovatif ataupun dikenali sebagai kemahiran abad ke-21. Baiklah, jadi sekarang kita akan lihat kepada aspek nilai-nilai pendidikan dengan memberi fokus kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang digunakan oleh negara kita. Dalam hal ini, nilai keagamaan dan juga kepercayaan kepada Tuhan ditekankan. Dia menjadi nilai utama dan menjadi asas kepada pembentukan moral, etika dan jati diri pelajar
untuk memastikan pelajar sentiasa berkelakuan baik dan juga tidak melakukan sesuatu yang memudaratkan diri ataupun memudaratkan orang lain. Seterusnya, dia juga menekankan nilai keseimbangan dan keharmonian diri. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk melahirkan insan ataupun warga negara yang seimbang dan harmonis dari segi diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Yang ketiga, nilai kesepaduan dan kesinambungan. Falsafah ini dia inginkan pelajar berkembang secara menyeluruh, memastikan pembentukan sasial pelajar tidak terhenti di peringkat sekolah sahaja tetapi dia berlaku secara sepanjang hayat. Yang keempat ialah nilai kesejahteraan diri dan juga masyarakat. Falsafah ini dia menekankan pembentukan warga negara yang sejahtera, bertanggungjawab, penyayang dan bersatu padu supaya dia dapat membawa keharmonian kepada semua pihak. Dan yang kelima ialah nilai kecintaan terhadap ilmu dan juga negara. Falsafah ini dia menekankan ataupun memupuk semangat cinta ilmu, budaya ilmu dan juga patriotisme. Dia menghargai pengetahuan serta menanam semangat setia dan bangga terhadap negara yang tercinta. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada aspek nilai-nilai pendidikan dengan memberikan penekanan ataupun berfokus kepada Singapore Curriculum Philosophy. Dekat sini kita boleh nampak menurut Ministry of Education Singapore 2024, satu framework for 21st century competences and student outcomes telah ditunjukkan. Dekat gambar raja ini juga menunjukkan beberapa lapisan. Jadi lapisan yang utama ataupun lapisan pertama menunjukkan nilai-nilai teras yang mereka ingin diterapkan ataupun ingin bentuk dalam kalangan para pelajar. Nilai-nilai teras ini termasuklah respect, responsibility, care, harmony, integrity and resilience. Lapisan kedua pula menekankan kemahiran sosial dan emosi. Sebagai contohnya, mereka mendidik kanak-kanak untuk self-management, relationship management, responsible decision making, social awareness and also self-awareness. Semua ini penting untuk mereka tahu cara untuk menjalinkan hubungan yang sihat dan juga hubungan yang baik dengan orang lain. Manakala, lapisan ketiga pula menunjukkan penekanan mereka terhadap kemahiran abad ke-21 dalam kalangan para pelajar. Kemahiran abad ke-21 ini sangat penting supaya kanak-kanak ataupun para pelajar yang dilengkapi dengan kemahiran ini mampu berdaya saing di peringkat. Baiklah, ini merupakan bukti-bukti yang boleh digunakan untuk menyokong hujahan saya ataupun pembentangan saya tadi. Sekarang, marilah kita berfokus kepada falsafah pendidikan kebangsaan terlebih dahulu. Jadi dekat sini kita boleh nampak satu kajian yang ditulis oleh Rosli et al. 2018 telah menyatakan bahawa telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan juga diserapkan kepada semua pelajar di negara ini ataupun Malaysia untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, efektif, psikomotor dan juga akhlak. Jadi 16 nilai murni ini telah dinyatakan dalam jadual di bawah tersebut. Kedua, kita boleh nampak satu bahan sokongan ataupun bukti yang ditulis, satu kajian yang ditulis oleh Islam 2020. Artikel ini dia menjelaskan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan menekankan nilai-nilai murni dan nilai-nilai murni ini perlu diterapkan semasa sesi PDP ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Selain daripada itu, guru-guru juga memainkan peranan penting dalam mempraktikkan nilai-nilai murni ini kerana guru merupakan suri tauladan kepada para murid. Sekiranya guru mempraktikkan nilai-nilai murni ini dari semasa ke semasa, maka mereka dapat membentuk murid-murid yang berakhlak mulia dan bernilai murni seperti mereka. Baiklah, ini merupakan bukti untuk menyokong aspek nilai-nilai pendidikan dan berfokus kepada Singapore Curriculum Physiology. Petikan yang saya gunakan ini ditulis oleh Wu dan Tan 2021
Dan artikel ini ataupun petikan ini, dia secara jelasnya dia menggambarkan nilai-nilai dalam pendidikan dan dia menekankan bahawa falsafah pendidikan, falsafah kurikulum Singapura, dia melahirkan rakyat yang berdaya tahan dan bermoral tinggi melalui core value yang ditekankan tadi. Dan selain daripada itu, mereka juga membina individu yang seimbang secara sosial dan emosi melalui lapisan kedua yang ditekankan dalam framework ataupun yang kita lihat bersama-sama dalam framework tadi, dan juga menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran global melalui kemahiran abad ke-21 seperti apa yang ditekankan dalam lapisan ketiga framework dalam kurikulum mereka. Sekarang, kita akan melihatkan kesan perbezaan antara FPK Malaysia dan falsafah pendidikan Singapura terhadap sistem pendidikan dari aspek pendekatan pedagogi. Aspek yang pertamanya adalah kaedah pembelajaran aktif. FPK menempuhkan pembelajaran aktif berasaskan nilai, pengalaman harian dan aktiviti sosial bagi melahirkan insan seimbang. Pendekatan ini menggalakkan belajar, membina kemahiran insania, berfikir secara kritikal serta menguasai kemahiran abad ke-21 yang selaras dengan hasrat FPK. Manakala bagi kesan terhadap sistem pendidikan Singapura pula, prinsip TLLM membolehkan pelajar membina kemahiran berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah serta keupayaan menyesuaikan diri dengan cabaran dunia moden. Pendekatan ini selaras dengan kaedah pembelajaran aktif di mana pelajar digalakkan untuk meneroka, berbincang dan terlibat secara langsung dalam aktiviti yang membentuk interaksi, refleksi serta penerapan ilmu dalam situasi sebenar. Aspek yang kedua adalah peranan guru. Guru di Malaysia berperanan sebagai pembimbing dan pembelajar dalam membantu murid membina potensi diri secara menyeluruh. Guru juga mencipta suasana pembelajaran yang menyeronokkan, menilai dan kontekstual, bukan sekadar penyampai ilmu. Manakala bagi sistem pendidikan Singapura pula, guru berperanan sebagai pereka bentuk pengalaman pembelajaran yang menumpukan kepada reka bentuk pemudacaraan dan juga penilaian pembelajaran agar lebih bermakna, relevan dan memenuhi keperluan pelajar abad ke-21. Sekarang saya akan menerangkan kesan perbezaan antara FPK Malaysia dan falsafah pendidikan Singapura terhadap sistem pendidikan dari aspek penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan adalah digalakkan selaras dengan aspirasi PK21 dalam PPPM pada tahun 2013 hingga 2025. Teknologi membantu memperkaya proses PDPC melalui pembelajaran interaktif, kolaboratif dan berpusatkan murid sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Manakala bagi sistem pendidikan Singapura pula, teknologi menjadi teras utama pendidikan abad ke-21 melalui inisiatif seperti Smart Nation dan EdTech Master Plan, pembelajaran digital, kecerdasan buatan dan sumber komuniti diintegrasikan secara menyeluruh bagi membentuk sistem pendidikan yang inovatif, adaptif dan berbasiskan teknologi. Aspek yang terakhir adalah pentafsiran dan penilaian. Penggunaan pentafsiran formatif di Malaysia memberi kesan kepada peningkatan kualiti pembelajaran kerana ia membolehkan guru menilai perkembangan murid secara menyeluruh dan menyokong pembelajaran yang lebih holistik. Di Singapura, pendekatan Assessment for Learning membawa kesan kepada peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kerana guru menggunakan maklum balas berterusan untuk menyesuaikan strategi pengajaran. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan perbezaan antara FPK Malaysia dan falsafah pendidikan Singapura terhadap sistem pendidikan dari aspek kurikulum. Yang pertama sekali ialah aspek rangka kurikulum. Kesan terhadap sistem pendidikan Malaysia iaitu FPK ialah kurikulum Malaysia disusun untuk melahirkan insan seimbang dengan penekanan terhadap holistik, nilai moral,
alat mulia dan juga kesejahteraan emosi. Manakala bagi kesan terhadap sistem pendidikan Singapura, kurikulum Singapura yang lebih bersifat holistik dan mengutamakan pembentukan karakter positif mampu membentuk pelajar yang kompetitif dan mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa. Yang kedua, aspek fleksibiliti dan penyesuaian. Kurikulum Malaysia agak berstruktur dan berpusat seperti yang dapat dilihat dalam pelaksanaan KSSR dan KSSM. Namun, tahap fleksibiliti dalam menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan pelajar masih terhad. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaannya yang diselaraskan di seluruh negara Malaysia untuk memastikan keseragaman dalam konteks budaya, tempatan dan juga nilai sosial masyarakat Malaysia. Bagi Singapura, kurikulum Singapura lebih fleksibel dan adaptif yang memberi peluang dan ruang kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dan pedagogi mengikut keupayaan minat dan potensi pelajar melalui program Full Subject Based Banding atau dikenali sebagai FSBB. Seterusnya adalah aspek penekanan nilai dan karakter. Di Malaysia, kurikulum berasaskan FPK sangat menekankan pembentukan insan yang berakhlak mulia, berilmu dan bertanggungjawab. Mata pelajaran seperti pendidikan Islam dan juga pendidikan moral diberi perhatian untuk memperkukuh pembentukan karakter yang positif dan membolehkan kanak-kanak untuk menghubungkaitkan situasi moral dengan kehidupan sebenar. Selain itu, aktiviti core kurikulum juga ditekankan untuk membantu pelajar mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Pendekatan seperti ini sejajar dengan hasrat FPK untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam pencapaian akademik, tetapi juga seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga sosial. Manakala bagi kesan terhadap sistem pendidikan Singapura melalui CCE iaitu Character and Citizenship Education, pelajar dididik untuk mengamalkan empati, disiplin, tanggungjawab serta semangat kebangsaan melalui pengalaman pembelajaran sebenar. Sebagai contoh, aktiviti komuniti atau projek khidmat masyarakat dapat membentuk karakter dan kepimpinan pelajar. Akhir sekali, untuk aspek persekitaran pembelajaran, kesan terhadap FPK ialah menekankan interaksi sosial gotong royong dan pembelajaran kolaboratif untuk memupuk perpaduan. Guru digalakkan untuk menggunakan bahan bantu mengajar ataupun dikenali sebagai BBM dan alat teknologi pendidikan untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik minat kanak-kanak dan menyeronok. Manakala untuk kurikulum Singapura, persekitaran pembelajaran untuk kurikulum Singapura direka bentuk dengan lebih kreatif dan berpusatkan pelajar. Penggunaan teknologi digital amat meluas yang membolehkan pelajar belajar secara individu dan kolaboratif dengan rakan sebaya. Yang menariknya, pelajar di bawah kurikulum Singapura juga digalakkan untuk belajar empati, menghormati pandangan orang lain dan juga berfikir secara rasional dan mengambil risiko secara bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan Singapura menekankan penlibatan aktif pelajar dan pembangunan sosial emosi sebagai sebahagian daripada kurikulum Singapura. Baiklah, jadi sekarang kita lihat kepada kesan perbezaan antara falsafah pendidikan Malaysia dan juga falsafah pendidikan Singapura terhadap sistem pendidikan dari aspek nilai-nilai pendidikan. Aspek pertama ialah
pendekatan nilai berasaskan agama berbanding dengan sekular universal. Kesan terhadap sistem pendidikan Malaysia ialah falsafah pendidikan Malaysia berpaksikan kepada kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas utama nilai pendidikan. Jadi, sistem pendidikan Malaysia lebih bersifat holistik. Manakala bagi sistem pendidikan Singapura pula, kurikulum Singapura berasaskan nilai sekular dan juga universal sebagai contoh respect, responsibility, care dan sebagainya. Jadi, sistem pendidikan Singapura lebih berorientasikan prestasi dan juga kemahiran ekonomi, yang di mana mereka menekankan kemahiran abad ke-21 di dalam kalangan pelajar supaya kalangan pelajar mereka menguasai kemahiran-kemahiran ini dan menggunakan kemahiran tersebut dalam pada masa yang akan datang. Selain daripada itu, penekanan terhadap keseimbangan insan. Falsafah pendidikan Malaysia menekankan keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jadi, falsafah pendidikan kebangsaan dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Manakala, sistem pendidikan Singapura pula menumpukan kepada kemahiran abad ke-21, contohnya pemikiran kritikal dan juga penyelesaian masalah. Jadi, mereka akan melahirkan individu yang kompetitif dan juga inovatif. Baiklah, sekarang marilah kita bersama-sama untuk sambung melihat. Melihat kepada kesan perbezaan antara falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia dan juga falsafah pendidikan Singapura terhadap sistem pendidikan negara. Jadi, aspek yang seterusnya yang ingin saya bentangkan ialah aspek fokus kepada pembentukan moral dan juga sasiap. Dalam hal ini, falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang digunakan di negara ini menekankan bahawa pendidikan harus berteraskan nilai moral dan juga nilai keagamaan sebagai asas pembentukan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, intelek, rohani dan juga sosial. Nilai moral dan juga nilai-nilai keagamaan dijadikan sebagai panduan utama untuk membentuk akhlak mulia dalam kalangan pelajar. Seterusnya, melalui penerapan nilai-nilai ini, sistem pendidikan Malaysia berusaha untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak tinggi, berdisiplin, beretika serta mampu membuat pertimbangan moral yang betul dalam pelbagai jenis situasi yang berbeza dalam kehidupan seharian. Manakala, bagi kurikulum pendidikan Singapura pula, mereka lebih menumpukan perhatian kepada nilai sivik dan juga sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini akan diterapkan melalui subjek sivik dan juga moral education dan pelbagai program komuniti yang menekankan tanggungjawab sosial serta semangat kebersamaan. Malamannya adalah untuk melahirkan warga negara Singapura yang mempunyai kesedaran sivik yang tinggi, bertanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara, serta mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai jenis persekitaran yang mempunyai pelbagai budaya dan juga dengan sikap toleransi dan juga sikap hormat. Seterusnya, dari aspek nilai perpaduan dan juga identiti nasional pula, falsafah pendidikan kebangsaan menegaskan bahawa kepentingan perpaduan nasional dan pembentukan identiti kebangsaan penting sebagai tunjang pembangunan negara. Sistem pendidikan Malaysia menekankan semangat kebangsaan, keharmonian kaum serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dan agama masyarakat masmur. Melalui kurikulum, aktiviti kokurikulum dan program seperti PLKN, pelajar akan dididik untuk menghormati perbezaan dan juga mengutamakan keharmonian negara ini dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum dan juga pelbagai jenis bangsa. Nilai ini penting untuk mengukuhkan integrasi nasional dan juga mengekalkan kestabilan dan juga keharmonian negara. Pada masa yang sama, kurikulum Singapura pula memberikan penekanan terhadap pembentukan identiti nasional yang kukuh serta disertai dengan kesedaran global.
Murid akan digalakkan untuk memahami akar budaya mereka sebagai seorang rakyat Singapura sambil bersedia untuk menghadapi cabaran dalam dunia moden. Nilai-nilai seperti tanggungjawab global, daya saing antarabangsa dan kepimpinan global turut diterapkan melalui pendidikan. Malamannya adalah untuk melahirkan warga negara Singapura yang bukan sahaja beridentiti nasional yang kuat, tetapi mereka juga mampu berfungsi sebagai warga dunia yang beretika dan berdaya saing di peringkat global. Baiklah, jadi sekarang marilah kita sambung untuk melihat kesan perbezaan antara falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia dan falsafah pendidikan Singapura terhadap sistem pendidikan. Jadi, aspek yang seterusnya yang ingin saya bentangkan ialah aspek berfokus kepada pembentukan moral dan juga sasiap. Dalam hal ini, falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang digunakan di negara ini menekankan bahawa pendidikan harus berteraskan nilai moral dan juga nilai keagamaan sebagai asas pembentukan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, intelek, rohani dan juga sosial. Nilai moral dan juga nilai-nilai keagamaan dijadikan sebagai panduan utama untuk membentuk akhlak mulia dalam kalangan murid di Malaysia. Melalui penerapan nilai-nilai murni ini, sistem pendidikan Malaysia berusaha untuk melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia atau berakhlak tinggi, berdisiplin, beretika, serta mampu membuat keputusan yang membuat pertimbangan ataupun keputusan moral yang baik dalam kehidupan seharian. Sementara itu, kurikulum pendidikan Singapura pula, mereka lebih menumpukan perhatian terhadap nilai sivik dan juga sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nilai ini diterapkan melalui subjek sivik dan juga moral education dan pelbagai jenis program komuniti yang menekankan tanggungjawab sosial serta semangat kebersamaan. Malaman mereka adalah untuk melahirkan warga negara yang mempunyai kesedaran sivik yang tinggi, bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, serta mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai jenis persekitaran yang mempunyai pelbagai budaya dan dengan sikap toleransi dan juga sikap hormat. Dari aspek perpaduan dan juga identiti nasional pula, falsafah pendidikan kebangsaan menegaskan kepentingan perpaduan nasional dan pembentukan identiti kebangsaan sebagai tunjang pembangunan negara. Dalam hal ini, sistem pendidikan Malaysia menekankan semangat kebangsaan, keharmonian kaum serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dan agama dalam kalangan masyarakat majmuk. Melalui kurikulum, aktiviti kokurikulum serta program seperti PLKN, pelajar akan dididik untuk menghormati perbezaan dan mengutamakan keharmonian dalam kalangan rakyat. Nilai-nilai ini penting untuk mengukuhkan integrasi nasional dan juga mengekalkan kestabilan sosial dalam negara. Pada masa yang sama, kurikulum Singapura pula mereka lebih menumpukan perhatian ataupun memberikan penekanan terhadap pembentukan identiti nasional yang kukuh disertai dengan kesedaran global. Murid-murid akan digalakkan untuk memahami akar budaya mereka sebagai seorang rakyat Singapura sambil bersedia untuk menghadapi cabaran dunia moden. Nilai-nilai seperti tanggungjawab global, daya saing antarabangsa dan juga kepimpinan global turut diterapkan melalui pendidikan. Malaman mereka adalah untuk melahirkan warga negara Singapura yang bukan sahaja beridentiti nasional yang kuat tetapi juga mampu berfungsi sebagai warga dunia yang beretika dan berdaya saing di peringkat global. Ini merupakan rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.